jangan mudah menyerah. Bangkit semula, terbang menuju awal. Hai, bersama saya kembali pengacara TUBSS. Pada hari ini merupakan Hari Kejohanan Olahraga SMK Sungai Rawang ke-46 tahun 2024. Tema pada tahun ini merupakan animasi Malaysia. Mari kita menyaksikan pertandingan yang ditandingkan. Apa beza sukan tahun ini dengan sukan tahun lepas? Okey, sukan tahun ini termasuk sukan 2024. Tahun ni cikgu rasa lebih meriah kerana komitmen dan juga kerjasama yang diberikan oleh murid-murid sangat hebat, sangat jitu dan mereka bersungguh-sungguh sangat dalam menjayakan apa sahaja acara, terutama sekali tahun ni kalau kita tengok dalam keadaan yang hujan lebat, lecak, padang basah, mereka sanggup tidak pakai kasut dan habis semuanya lenjun, basah. Okey, jadi itu sebenarnya semangat kesukanan yang cikgu nak daripada murid-murid sebenarnya. Okey, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah untuk sukan tamasya sukan tahun ini kerana sangat meriah. Sangka tak menjadi seorang olahragawan sekolah ni? Oh, pada awalnya saya memang tak sangka sebab saya lawan pun dengan Muhammad Izam, dengan Haji Najmi. Mula-mula memang tak sangka dapat benda ni kan. So bila dapat tu saya rasa syukur alhamdulillah saya dapat balik benda ni kan. Sangka tak menjadi harapan olahragawan untuk tahun ni? Sebenarnya saya tak sangka pun. Saya dengar bila dia cakap 2 emas, 1 gangsa, saya dah rasa saya lah. Perasaannya? Perasaan gembira lah, terkejut pun ada. Sangka tak menjadi harapan olahragawati sekolah ni? Saya tak sangka pun boleh dapat benda ni. Saya sangat happy. Apa ke depannya lagi? Mungkin tahun depan boleh dapat lagi. Buat yang terbaik. Sangka tak menjadi seorang olahragawati sekolah? Tak sangka sebab dapat 2 emas. Lepas tu yang lain pun dapat banyak lagi emas. Sebab dapat 2 emas je kan. So tak sangka dapat olahragawati. Okay. Tahniah. Tahniah. Dengan masa terkumpul sebanyak 1,340 di mana yang hilang selagi dan selagi atas kesediaan menyempurnakan